Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa khtim lana bi alsinatina yafqahu aqwalana, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah diberikan keizinan dapat duduk dalam suasana melakukan ketaatan, beribadah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi asbab keberkatan dan kebaikan, dan sama-sama kita sentiasa betulkan niat melakukan amal ibadah hanyalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, terima segala amal ibadah kita, disempurnakan iman kita, bertambah cinta kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita sambung pengajian kitab Pengenalan Asas Memahami Sifat 20 bagi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, kenapa kita belajar sifat 20? Kenapa kita belajar sifat 20? Pertama, nak mendapatkan i'tiqad, keyakinan yang jazam. Keyakinan 100% yang sifatnya mu'tamad. Yang kedua, belajar sifat 20 ni supaya akal kita ni selari dengan pegangan aliran mazhab ahli sunnah wal jamaah. Okay? Kita belajar sifat 20 dua sebab. Pertama, nak mendapatkan i'tiqad, keyakinan iman yang jazam 100%. Maka untuk mendapatkan keyakinan iman yang jazam, yang sifatnya mu'tamad, kita kena belajar mengaji
supaya akal kita ni selari dengan akidah yang benar, berpandukan kepada ahli sunnah wal jamaah. Contoh, kalau kita ingat tajuk yang lepas, ingat tajuk lepas, apa? Di dunia tak ada. Dunia bumi ibarat dewan peperiksaan, tempat manusia diuji sampai bila-bila. Sebab tu jangan tanya sampai bila Allah nak uji, tak tahan ni. Kan? Kalau kita rasa macam tu, ya Allah sampai bila ya Allah, tak tahan. Sampai mati lah. Selagi mana kita duduk di atas muka bumi Allah Ta'ala, kita akan terus diuji. Sebab tu tidak ada istilah bila diuji. Tak ada. Kau tengok nanti bila Allah uji kau baru kau tahu. Bila Allah uji, bila diuji, bermaksud sebelum diuji tu, sekarang ni apa status kita? Bebas. Kita tak terikat. Kita tidak diuji. Betul? Tak. Kenapa boleh kita sebut, kita faham macam tu jemaah sekalian? Sebab kita diindoktrinasi, disogok, dimomokkan ujian ni mesti berkait tentang duit tak ada, kena buang kerja, sakit melarat, hidup sempit, suami jahat, bini dayus, anak derhaka. Betul? Tu yang keluar pemikiran, kefahaman. Bila diuji baru kau tahu nanti. Seolah-olah sekarang ni kita tidak diuji. Kita hidup bebas. Kan? Tu yang mungkin rasa senang, rasa seronok. Salah. Sedangkan hidup kita ni sentiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan Allah sebut dalam surah Al-Fajr, fa ammal insanu idza mabtala, ayatnya Allah sebut fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya, lalu Allah memuliakannya dan memberikan nikmat kepadanya, lalu apa manusia kata pada Allah? Sesungguhnya Tuhanku telah memuliakanku. Manusia sangka duit banyak, anak pandai, bini baik, suami soleh, hidup senang, harta banyak, pangkat tinggi. Sesungguhnya Allah telah memuliakan kita. Kita telah mendapat rahmat daripada Allah. Allah telah memakbulkan segala permintaan, hajat dan cita-cita kita. Kemudian Allah sambung, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahadan. Dan tetapi apabila Allah mengujinya, lalu Allah menyempitkan rezekinya. Duit tak ada, kena buang kerja, anak derhaka, isteri jahat, suami curang, orang maki, orang caci, orang fitnah dia. Manusia
Lalu berkata pada apa? Pada Allah Ta'ala, sesungguhnya Tuhanku telah menghinaku. Sesungguhnya Allah telah timpa pada aku bala, musibah, keburukan, hidup yang malah. Namun Allah menjawab dengan penuh tegas, kalla, tidak sama sekali, tak betul, tak benar. Itu makna faham yang mungkar. Betul, zaman sekarang semua hidup nak senang. Orientasinya kemewahan, kesenangan, kemudahan. Bila mana Allah uji susah sikit je jemaah sekalian, mula berburuk sangka kepada Allah. Padahal anak pandai, suami baik, isteri rajin, kan, hidupnya murah rezeki, kan, pangkat tinggi, kerja elok, itu pun merupakan ujian daripada Allah. Faham ke faham? Betul ngaji sifat 20. Nak betulkan cara faham tu supaya selari dengan fahamnya aliran akidah ahli sunnah wal. Contoh lain, ngaji sifat 20 ni akan betulkan cara mapping kita, cara fikir, cara kita memandang big picture, kan, tentang kehidupan ni. Contoh kenapa suami ni kadang-kadang sayang isteri, kadang-kadang tak. Kadang-kadang dia menunjukkan sifat prihatin, kadang-kadang dia buat sombong dia. Dia buat keras, buat perangai ego dia. Kenapa jemaah sekalian? Ini jawapan dia. Ingat sifat sayang bukan sifat suami. Bahkan suami tidak memiliki sifat sayang. Habis tu, ustaz, suami saya sayang saya, betul, dia baik, dia layan saya sempurna, ustaz, tak berbelah bagi. Tu salah faham tu. Perempuan, suami baik tu bukan sifat dia. Diadakan sifat baik pada suami. Sebab tu jangan pelik, kadang-kadang nampak macam sayang, kadang-kadang tak, kadang-kadang macam caring, macam kadang-kadang nyombong. Sebab apa? Sayang tidak ada pada suami. Baik, rajin, tidak ada sifat tu pada isteri. Kalau isteri baik, nampak dia rajin tu semacam, itu bermakna Allah adakan sifat baik, sayang pada isteri. Dengan maksud sifat tu boleh tiba-tiba tak ada. Boleh jadi lama rajinnya, lama sifat sayang pada suaminya. Dan kenapa Allah adakan sifat sayang rajin pada isteri kita yang bukan sifat dia? Sebab tu tak boleh paksa suami sayang kita, sebab sayang tu tak ada kat dia. Dan kenapa tiba-tiba suami tu ada sifat sayang pada isteri dia? Sebab apa? Sebab amalan baik si isteri pada suaminya, Allah beri sifat sayang tu kepada suami. Maka selagi mana Allah adakan sifat sayang pada suami tu, berlakulah kebaikan yang kita buat kerana Allah Ta'ala, Allah balas dengan suami tu hargai kita, sayang kita, berbuat baik pada kita. Tujuannya apa? Bersyukur. Bila mana saat Allah adakan sayang pada suami itu, apa dia punya demand, apa dia punya amal syukur dia? Hargai, doakan lagi dan lagi, masakkan untuk dia. Sebab apa? Sifat sayang tu sementara. Tapi tak selari faham tentang sifat 20 ni, apa jadi? Allah adakan sifat sayang pada suami, dia buat manja, dia buat ngada-ngada. Abang tu dia kerah, dia pergi kerah suami dia, buat tu, buat, mentang-mentang suami tu baik, betul? Tidak mensyukuri sifat sayang yang Allah adakan pada suami. Patutnya ketika saat suami tu memiliki sifat sayang, diadakan sifat sayang pada dia, kena bersyukur dengan kurniaan itu. Bagaimana nak bersyukur? Bakti,
doakan lagi, hargai suami, sementara sifat sayang tu Allah kurniakan lagi pada suami kita. Namun kena ingat, hidup ni sifatnya ujian daripada Allah. Allah boleh tarik, besok tu hilang orang yang baik dia. Tiba-tiba bad mood, marah, diam. Bermakna apa? Berlaku pula ujian yang kedua, ketika mana suami tak diadakan sifat sayang padanya sebagai ujian kepada isteri. Nak kena buat apa dia? Sabar. Semalam amalnya syukur, kan? Besoknya amal bukan syukur sebab sifat saya tu dah tak ada dah. Suami tiba-tiba keluar rumah tak bagi tahu. Semalam elok dulu. Ujian. Semalam kita berbuat baik pada suami tu sebab tanda syukur pada Allah, mengadakan sifat sayang pada suami tu. Akhirnya suami tu hargai atas kebaikan kita. Allah test, besok tarik semula, sifat sayang tu tak ada pada suami. Tengok apa respon kita. Diungkitnya, tak guna, semalam pemailah penat. Allahu, macam tu burn je pahala semalam. Faham ke faham? Anak malas, jangan dipaksa. Iktikad kita, faham kita, ketika itu sifat rajin tak ada pada anak kita, maka kena buat apa dia? Jangan ditibai budak tu. Memintalah pada Allah yang berkuasa untuk mengadakan sifat rajin pada anak kita supaya rajin belajar. Faham cara memahami sifat 20. Akhirnya nak apa yang ada pada isteri, nak ada apa pada suami, nak ada apa pun pada anak kita, minta pada Allah je. Bila Allah beri pula, kita hargai, kita syukuri dengan Allah adakan sifat baik tu, jemaah sekalian. Bukan berbangga. Bukan berbangga. Kena lalian. Bila anak rajin, bapa kena rajin tasmik dia, tengok homework dia. Itu tanda syukur kepada Allah. Bukan anak rajin, bapa tengok TV. Itu kufur nikmat namanya. Allah tarik semula, besok anak malas. Bukan malas hari, 2-3 sebulan dia malas. Baru kau tahu. Saat Allah adakan sifat rajin, mak ayah buat apa? Alhamdulillah anak dah berubah. Dia tengok kebaikan anak aja. Bapa tak baik, tengok TV, tengok bola. Tak galak, tak dorong, tak sokong anak kita tu, jemaah sekalian. Faham ke faham? Itu yang dimaksudkan pengajaran, pembelajaran, pengajian sifat 20 ni. Tujuannya untuk akal ni mula berfikir secara selaras dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Barulah benar usaha kita, jemaah sekalian. Dan manusia berusaha. Kenapa manusia berusaha? Tu dah poin kedua tu. Masuk sini balik. Kan kita dah sebut lepas. Bumi dunia ni tempat ujian. Setiap ujian ada subjeknya, betul. Soalan, apakah subjek ujian kepada manusia? Apa dia? Apa khabar semua? Oh, tak share lagi ke? Saya tengok video sepintas lalu macam ada gambar rajah ni. Oh, jenuh je ni. Apakah subjek ujian Allah pada manusia? Nak tahu ke nak tahu? Iman. Allah uji manusia subjek iman. Yang manusia kena skor 100% markah. Siapa markahnya 90 ke atas, syurga nombor 1. Siapa 80 markah, nombor 2. Siapa 70 markah iman dia, syurga 3. Siapa yang markah 50, syurga 5. Siapa yang 20 markah ke bawah, syurga yang paling bawah, kekal abadi selama-lamanya. Okey ke okey? Soalan, tuan-puan sekalian, rasa-rasanya iman kita berapa markah sekarang? Macam seram je.
Aku pun seram. Tajuk ni bila belajar mengajar orang pandai, bila kita dengar guru kita sebut Allahu Akbar. Tuan-puan, jujur, berapa markah semasa kita sepanjang Allah uji kita dengan subjek iman. Maka keluar formula yang kedua. Iman ni pula Allah test kita dengan dua subtopik. Paper A, paper B. Paper A ni apa? Paper B ni apa? Paper A ni namanya ujian susah, ujian buruk. Manakala paper B ni ujian senang, ujian baik. Nak ceritanya dua-dua paper ni sifatnya tetap ujian daripada Allah. Jangan mendabik dada dengan ujian senang dan ujian baik. Jangan dabik dada. Tuan-puan, sepanjang kita dah berpuluh tahun hidup, Allah uji banyak mana? Yang hidup susah ke senang? Tuan-puan banyak lalui ujian kehidupan ni, ujian susah ke senang? Jawablah. Tengah-tengah. Mana ada tengah-tengah? Peliknya manusia hidup struggle, bermati-matian, duk fikir macam mana nak usaha, apa cara lagi aku boleh keluar daripada kesusahan, ujian keburukan, dengan harapan kita mendapatkan kesenangan. Inilah kejahilan kita, jemaah sekalian. Sebab apa? Sebab manusia terlupa bahawasanya ujian baik senang juga adalah ujian daripada Allah. Sebab itu kata guru kami, jemaah sekalian, hidup ni Allah banyak uji kita dengan susah, bukan senang. Senang ni jangan faham banyak duit, kaya dah. Nak jadi kaya tu pun susah. Susah juga. Dia cerita sini juga sebenarnya. Pelik. Struggle. Bermati-matian siang malam. Berusaha segala cara dengan satu tujuan, struggle keluar daripada keburukan, kesusahan, dengan harapan Allah berikan padanya kebaikan. Padahal guru kami kata, sedangkan hakikatnya baik senang ini pun ujian daripada Allah. Bahkan siapa yang mula diuji dengan baik dan senang lebih mudah mendapat markah kosong di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pelik manusia. Jadi kalau kita faham macam ni, jemaah sekalian, tuan-puan pilih mana? Nak Allah uji susah ke senang? Tajuk malam ni skema nak apa? Nak jawab banyak ke nak jawab sendiri-sendiri? Tak ada, saya tunggu ni. Menunggu tu suatu penyiksaan. Tapi tak ada siksa sangat, tapi habis masa. Tuan-puan, jangan pilih. Biar kita lalui je apa yang Allah uji, apa yang Allah takdirkan kepada kita. Sebab segala ketentuan, ujian, takdir daripada Allah dengan sifat bijaksananya Allah. Dengan sifat Allah tu maha mengetahui. Dan Allah tu tidak pernah menzalimi manusia. Apa dalilnya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Berbeza. Kenapa kita struggle? Sebab kita mula memilih. Ilmunya jangan pilih. Biar Allah takdirkan, kita lalui je, sama ada baik ataupun buruk, senang ataupun susah. Kita susah selama ni sebab pilihlah punca.
Nak senang, nak kaya, nak sembuh, nak anak sempurna, nak anak pandai, betul? Betul? Kecewa, sengsara, sedih, geram, tak puas hati banding rezeki antara kita. Betul ke betul? Bila tak menepati dengan sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala, rupanya penuh dengan kesakitan. Sebab kita yang sendiri membuat pilih. Habis tak salah ke kita nak membuat pilihan? Pilihan kan memang hak sifat manusia. Begini, ayat begini. Tak salah, boleh memilih. Persoalannya bersedia ke? Pilihlah. Nak sihat ke nak sihat ke nak sihat ke nak sakit, betul. Nak kaya ke nak miskin. Nak kerja berat ke kerja senang. Pilihlah. Soalan satu lah, dah pilih tu, ready tak? Sebab limitation kita ni pilih je, bukan berkuasa untuk menentukan mengikut kehendak kita, pilihan kita. Natijah hasil semuanya mengikut ketentuan Allah. Nak pilih-pilihlah. Persoalannya ready tak? Kalau dapat sebaliknya daripada apa yang kita pilih, ready tak? Kalau ready, benarlah cara fikir dia, benarlah akidah dia. Kita tawakal kepada Allah. Aku pilih ni sebab apa? Itu ilham yang Allah berikan padaku, kan? Dan Allah suruh kita membuat pilihan. Tapi jangan kita ambil dua-dua. Pilih tentu. Kita ambil kuasa, kita ambil sifat memilih dan sifat nak menentukan. Tak jadilah. Ni. Sebab tu Allah uji kita satu persatu, tak pernah betul jawapannya. Sampai satu limit period waktu kita, mulalah dia punya perangai pelik dia. Kenapalah? Asyik aku je Allah uji. Kenapa laku ni masalah duit je, masalah anak je, masalah kerja je. Kenapa orang tak suka aku daripada dulu, daripada sekolah rendah sampai sekarang orang benci aku je? Apa benda yang tak kena? Betul tak? Kadang-kadang kita ni rasa Allah uji benda yang sama. Kenapa? Sebab repeat paper. Betul? Sebab repeat paper. Dah soalan paper A ni Allah tanya, semua kita jawab salah, jawab tak betul. Allah repeat lah. Allah uji benda yang sama. Pasangannya masalah ni. Apa maksud salah jawab ni? Geram, kecewa, tak puas hati, tak redha, tak suka, tak bersyukur, sakit hati, tak puas hati, bersangka buruk, petikai, persoal. Itu maksud dia. Tak pernah betul. Maka kita dah sebut boleh lepas. Apakah perimeter markah lulus ujian paper A ni? Apa ni? Wah, ini lupa terus ni. Apa dia? Sabar. Baca. Maka lulus ujian susah bukan sakit kita duk pening, risau, bimbang, cara nak sembuh. Tak. Anak jahat, maka lulus ujian anak tak baik bukan duk sampai pressure kita mencengkam jiwa kita merenung masa depan kita, memikirkan pening tentang perangai anak kita usaha ikhtiar, fikir macam-macam cara, struggle, cara anak tak baik jadi anak soleh. Itu bukan perimeter maka lulus ujian susah. Allah letak markah lulus yang paling minimum. Apa dia? Tenang. Anak tak baik, tenang, sabar. Tak baik sekarang, tahun depan baik. Betul? Itulah sebab tu tajuk ni sebenarnya kalau kena, dia akan masuk perbahasan banyak tentang sifat wujud bagi Allah.
Ingat tak? Amrul i'tibari. Ada. Tapi nak kata ada, tak ada. Nak kata tak ada. Ingat lagi tajuk tu? Awal-awal kitab kita ngaji tajuk tu. Ini dia punya terjemahan dia. Faham tu. Tuan-puan, Allah letakkan suatu kefahaman yang paling mudah, yang paling muktamad. Tak payah pening-pening. Apa dia? Yang wajib ada, yang pasti ada, Allah je. Dahlah anak baik tu kan sifatnya tak ada. Kita tak dapat anak yang baik. Tak ada itulah. Dalam sifat anak baik ataupun tak baik tu sifatnya diadakan. Bukan salah anak tu. Bukan semula jadi. Salah cara kita melahirkan anak kita kan. Anak tu terjadi sendiri. Buruk dah. Anak tu baik, buruk, diadakan. Bukan semula jadi ada, diadakan sebagai ujian kepada mak dan ayah kita. Satu. Yang kedua, dok sangka-sangka kalau anak jahat, derhaka, dia akan hantar saya anak ke rumah orang tua. Dia akan jadi penjenayah negara. Dah pula. Anak baik buruk tu pun sifatnya diadakan, betul tak? Bukan semula jadi ada. Diadakan oleh siapa? Allah, betul? Ni liar otak ni bila tak ada tauhid. Plus anak buruk ni kan, ya Allah, habis. Memang dia akan buang mak ayah dia, hantar rumah orang tua. Dia akan jadi penjenayah negara. Ni siapa cakap ni? Mimpi mana datang ni? Betul ke? Bila berlaku? Berlaku macam mana? Benda ke depan lagilah tak pasti ada je maksudnya. Betul ke betul? Setuju ke setuju? Macam tak setuju je ke tak faham? Dia beza tu. Dia kena faham tu baru setuju ke tak? Dia kalau diam tu ke tak faham? Tapi yang pening-pening macam tadilah. Ya Allah, kenapalah suami aku ni nakal? Kenapa suami aku ni tak faham aku? Simple. Faham bukan sifat suami. Kau nak suami faham kau, jangan minta, jangan berharap, jangan ditunduk, perhamba dengan suami tu. Tolonglah bang, tolonglah berubah bang. Dah kenapa? Sifat berubah, sifat taubat, sifat baik yang kita harap pada suami tu apa dan ke? Harap pada suami. Ambil ya. Sampai sudah tak pernah baik, betul tak? Harap pada Allah, minta pada Allah. Ya Allah, tolonglah ya Allah, ya Allah. Tiba-tiba suami pun berubah. Alek tu. Berubah suami tu amanah. Bukan suami berubah, dia pergi komen isteri. Suami, bang tolong bang, abang ni orang tu. Ya, abang tolong je. Suami dah berubah. Dia jadi pak turut, dah pula. Macam tu pula. Dulu tak ada derita kan, bila Allah adakan, bersyukur pada Allah, pakcilah padanya sebab dia buat baik pada kita. Betul tak? Balas lebih banyak kebaikan berbanding dia buat baik pada kita. Itu cara faham akidah je maksudnya. Ini suami baik, isteri baik, dia buat lemak ni. Tantalah isteri tu rajin, patuh, dengar cakap, tak melawan kata. Berkepak ni. Ya, beli air lah. Cepat. Tuan-puan, ingat sifat diadakan ni, dia existing. Maksud kata Allah boleh adakan bila-bila dan bila-bila Allah boleh tarik semula. Sementara isteri tu dengar kata baik dengan kita, patuh dengan arahan kita, hormat kita. Ingat, itu tanda apa? Kita wajib mensyukuri nikmat Allah adakan sifat baik pada isteri kita. Dengan cara bagaimana? Berbakti, berkorban, sayang dia, hargai dia. Faham ke faham? Barulah
Allah extend lagi kebaikan tu atas kita kan. La in syakartum la azidannakum. Betul. Siapa bersyukur Allah tambah. Syukur ni bukan alhamdulillah so isteri aku yang baik. Bukan tu. Itu sebut, bukan syukur. Syukur tu melibatkan perbuatan, bukan sebutan. Macam orang menang, artis menang award. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Ta'ala. Kan, saya telah menang award. Selama ni saya berlaku 20 tahun. Contoh. Itu bukan syukur. Nampak? Itu nunggang namanya. Bersyukur tak ada terbuka aurat. Jaja nama Tuhan atas kemenangan. Dah. Itu bala nama jemaah sekalian. Faham? Tapi dah jadi adat kan? Main bola suara pendek, syukur menang bola. Mana boleh? Engkau sebut nama Allah tapi bermaksiat, terbuka aurat, itu namanya mempersendakan Allah. Tak layak bagi Allah Ta'ala. Tenang. Senang tak? Tuan-puan sakit, kita ikhtiar supaya sembuh. Satu. Ataupun sakit, kita tenang dengan kesakitan tu. Mana lebih mudah? Nak sembuh dah beribu habis pula. Tak sembuh-sembuh. Dengan sakit juga. Saya sudah. Tapi kita pilih dengan tenang dengan kesakitan. Mana lebih mudah? Tenang. Ustaz, tenang pun susah. Tenang pun susah. Payah. Dia bukan on topic lah ni. Sudah. Tenang. Kenapa tenang dia punya jawapan dia? Bila tenang pada setiap ujian yang Allah datangkan pada kita. Ujian susah pula tu. Dia gini, susah pun boleh tenang. Kalau kaya, lagi mudah dia nak tenang. Gitulah. Adatnya macam itulah. Maka siapa uji susah, duit tak ada pun boleh gembira, rasa tak apa, tenang hatinya. Lebih-lebih lagi, lebih mudah dia tenang kalau berharta kaya. Betul tak? Prinsipnya gini, siapa yang diuji susah, dia jawab dengan ujian tu dengan ketenangan, kesabaran, itulah menjadi asbab layak diuji dengan kesenangan. Kena kanser stage 4, tenang dia, doa nangis setiap malam, ya Allah aku redha, ya Allah aku ni hamba ya Allah, sakit ni semua diadakan oleh kau, kau berkuasa tiada dan mengadakan ya Allah, aku lalui saja sebagai hamba, mudah-mudahan jadi pahala ya Allah. Betul tak? Doa dia tepat, fahamnya benar. Nak uji apa lagi? Lulus. Allah tak zalim. Layak sudah diuji paper, ujian sembuh daripada kanser. Nampak? Tak banyak kes itu. Bila mula redha, tenang dengan ujian Allah Ta'ala, no point nak uji lagi. Uji yang lebih mencabar lagi pada ujian baik, ujian senang. Malangnya bila senang, mendabik dada dia, berjalan panjang, lupa Allah lagi Allah, lupa, tak ada dah Allah, dah kosong markah dia. Allahu Rabbi. Faham ke faham? Masuk pula ujian ni, gagal sudah. Sebab bergagal, sebab dia faham ujian susah senang lebih kurang sama. Siapa dia? Waktu duit tak ada, tenang. Duit ada, kan lagi senang, tenang. Bukan gitu cara ujiannya dah. Macam tu not tak fight lah. Rupa-rupanya disangkakan ujian senang ini lebih senang daripada ujian sebab rupanya dia ada soalan kebat rupanya. Allahu Rabbi. Ingatkan senang, ujian senang ni senang. Rupanya ujian senang ni ujian kebat. Allah, salah manja. Timbul persoalan kedua, apa perimeter markah lulus ujian senang? Nak tahu ke nak tahu? Nak tahu cakap nak.
Saya suka mood malam ni, tenang semua. Walaupun struggle nak bayar Allah saja tak bayar. Tak apa, faham bukan sifat kita, diadakan faham. Bila Allah adakan faham, so dah faham dah nak buat apa? Dah faham dah? Buat terus. Nanti Allah tarik faham, kecewa, derita, blank otak kita. Baru tahu. Buat terus. Apa perimeter makan dulu sudah senang? Biar kau sama je dia punya jawapan dia. Apa? Baca. Tak tenang. Hai. Macam mana Ustaz? Ujian senang, maka lulusnya tak tenang. Tak tenang dengan kesenangan yang ada. Faham? Kaya. Ya Allah, makin banyak harta aku ni tak diguna, tersimpan je, gelisah dia. Maka iman yang benar dalam menjawab ujian senang, kita akan ikut sunnah Nabi kita. Kaya, namun rumah kecil je, hidup sederhana, banyak puasa, makan kongsi dengan isterinya. Segala rezeki, harta yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, Nabi telah tunjukkan, inilah ikon iman 100%. Saat diuji susah, Nabi rasa tak susah. Saat Nabi ditekan oleh musuh-musuh Islam, Nabi tak tertekan. Nampak? Lulus. Allah uji pula dengan kekuatan, kemenangan ketika duduk di Madinah. Tetap lulus juga jemaah sekalian. Apa Nabi buat lulus maka senang ni? Nabi usia bersara, Nabi tak cuti. Nabi tetap turun ke lapangan, ke medan jihad, berperang dengan musuh-musuh Allah. 100 makan Nabi. Kita bersara je, buat apa? Tengok TV, jalan-jalan. Allah, macam mana? Bukan tak boleh. Masalah je, langsung tak turun padang, tak buat kerja dakwah macam Nabi, memang takkan dapat iman 100%. Faham ke faham? Nabi Allah bagi harta kan, harta perang kan berjuta nilai dia. Dalam kitab sirah, Nabi ada 15 bidang tanah waktu Nabi kaya. Nabi dah wakafkan 15 bidang tanah itu dengan nilai semasa zaman sekarang. Berapa nilai dia? 204 juta tanah je, belum lagi dinar. Nabi kaya ke miskin? Kaya, super kaya kot. Tapi Nabi pilih, nampak? Nabi pilih untuk guna habis untuk agama Allah. Tak ada saving, tak ada buat investment untuk masa depan anak, cucu, no. Sebab apa? Nabi layak qudwah hasanah, ikon iman 100%. Kenapa tak wariskan 1 sen pun pada anak-anaknya? Sebab Nabi beriktikad anak ada rezeki daripada Allah Ta'ala. Kita bertungkus lumus, kumpul duit, simpan, mati malam ni. Pengadah kita, Allah, tak jariah, tak infak surah mujahidin nak buat kompleks. Merau kita kat barzah. Macam mana? Anak lagi dapat pula anak derhaka. Tak ke mana duit tu? Tak langsung jariahkan untuk kita, sampai sudah menyesal. Sampai bila faham? Nabi tidur kan, malam kan panjang kan. Nabi pilih tak tenang dengan masa yang banyak, masa tidur yang panjang tak. Nabi tak tenang dengan hidup senang, tidur panjang kan. Maka Nabi apa? Nabi bangun malam. Kita senang. Dulu susah, kerja
siang sampai malam. Duit dah ada, kan? Apa dia? Tidur awal. Tidur manjang, duit banyak. Kosong makan iman dia. Baik, susah tau cari duit pagi sampai malam, pahala je, betul tak? Duit banyak, dah simpan. Melepek je, tengok TV je, ngopi je, duduk warung je. Bak, Allah tanya lah. Setuju ke setuju? Soalan lagi sekali, pilih mana? Susah ke senang? Macam dah faham tadi, ya Allah. Ustaz takut, Ustaz takut. Baguslah tu, takutlah. Ha? Mulut cakap susah, hati tak tenang dengan kesenangan yang tak tenang banyak masa, tak tenang dah bersara ni tak buat apa-apa, tak senang cuti je Malaysia ni, Merdeka, Hari Malaysia, Rasul 2 hari, Selangor menang Sukma. Ya Allah, aku tak tenang cuti-cuti ni, ya Allah. Rasa dosa je. Sebab aku kalau tak kerja, aku berdosa, ya Allah, buang masa. Alamak. Lulus iman markah. Apa lagi? Saya nak ni contoh faham pada persoalan kenapa kita wajib belajar sifat doh, supaya otak tu selari cara faham akidah ahli sunnah wal. Contoh yang kedua ada perbahasan yang lebih kurang sama, kita sama kuliah datang lah insya-Allah. Qul qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.